3 sebab bagaimana seseorang tu boleh menjadi narsis. Kalau korang nak tahu, korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, dia ni narsis ni masa kecilnya dibesarkan dengan ibu yang narsis juga. Dia dibesarkan dalam suasana yang penuh kritikan. Bila anak kecil dia sentiasa dimalukan, dibandingkan, tak cukup baik di mata hadapan parents diorang. Diorang belajar untuk sembunyikan kelemahan dan cipta identiti watak mereka sendiri supaya kelihatan hebat, supaya tak dihina. Nombor 2, dia tak pernah rasa kasih sayang tanpa syarat. Semuanya bersyarat, tak ada yang kasih sayang ikhlas. Dia hanya disayangi bila dia berjaya, bila dia cantik, bila dia pandai. Dia belajar, aku hanya layak disayangi bila aku lebih daripada orang lain. Lalu dia bina identiti dia berdasarkan pencapaian, pujian dan menolak emosi sebenar dia. Nombor 3, emosi dia sering ditolak atau diperlekehkan masa kecil. Setiap kali dia menangis, dia kecewa, dia suruh diam. Dia diketawakan, diperlekehkan, diabaikan, diperli, dihina, dimaki. Akhirnya, dia terpaksa mematikan empati dia tahu, rasa empati diri tu. Bila dia dewasa, dia tak ada sifat empati tu, kasih sayang tu. Dan dia akan abaikan emosi orang lain, sama seperti emosi yang pernah dia rasa. Itu sebab ibu narsis ini sangat bahaya dan boleh menghasilkan lebih ramai manusia narsis. Apapun setiap mangsa penderaan itu adalah pilihan mangsa itu sendiri sebenarnya. Sama ada mereka nak menjadi narsis, menjadi jahat, menjadi dark empath ataupun super empath yang bebas daripada sifat-sifat negatif dan masih menyimpan empati yang tinggi itu. Jadi jaga diri korang, jangan jadi mangsa. Saya dah tulis buku Buka Topeng Narsis, klik link bio.